Pertama, jangan lupa banyakkan ibadat. Jangan lupa banyakkan berdoa malam raya. Itu banyak dah orang lupakan sekarang. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dalam kitab Salah Al-Aidain ke surat 264. Wa balaghana anhu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwal lailatin min rajabin wa lailatul nisfi min sya'ban. Kata Imam Syafi'i, aku ni dah kaji banyak hadis. Aku dah kaji banyak hadis, kata dia. Dan aku jumpa bahawa sesungguhnya doa ini sangat mustajab pada 5 malam. Pertama malam Jumaat, yang kedua malam Idul Adha, ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam pertama bulan Rejab, dan yang kelima malam pertengahan Syaban, nisfus Syaban. Jadi number 1, kalau nak raya kita ni berpahala, malam hari raya hiasi dengan ibadah kerana doa mustajab.